Okey, kita ada sebuah kereta Honda ni. Honda lama lah, kategori dah lama lah, IDSI. Mungkin tahun 2003-2004 macam tu lah. Kereta ni owner datang dekat saya untuk buat restore suspension, tambah dengan engine mounting, dah tambah lah. Dia kata cek dah sebab kereta dah lama. Kereta dah lama, nak bagi sedap balik pakai. Sebab kalau nak jual pun dah tak ada harga sangat. Memang murah dah model ni, IDSI ni. Memang dah terlampau murah. Jadi dia nak buat balik, bagi sedap pakai. Sedap balik pakai sistem bahagian bawah dia apa semua. Sebab dia dah lama ni, biasalah boost pushing apa semua pecah, lawak arm, engine mounting, absorber kong, wajib lah tu. Macam barang tu saya pilih-pilih. Sebab kalau kita nak ikut kepada barang original terus, mati, basah kepala no. Barang-barang ni dia mahal juga barang original. Tapi kita pilih, kita tengok barang tu harga tak tinggi sangat, kita ambil barang original. Kalau barang tu terlampau tinggi, kita ambil yang mana boleh pakai OEM. Macam kereta ni, lower arm tukar wasek kiri kanan. Lepas tu stabilizer link pun tukar kiri kanan. Stabilizer boost pun tukar kiri kanan. Bearing punya absorber pun tukar. Absorber mounting, absorber cover, absorber depan wasek kiri kanan. Engine mounting OEM lah, dia boleh pakai. Tukar juga one set. Ni macam barang lama dia. Absorber mounting berat dah. Absorber cover hancur. Absorber bearing pun, bearing dah kasar. Absorber pun kon absorber ni dah kon dah, tekan kosong. Absorber kon. Engine mounting hancur terus, putus, terburai habis engine mounting. Dia pakai 3 pieces engine mounting ni, terburai terus engine mounting. Lepas tu ini yang sebelah gearbox, ni sebelah yang belakang. Benda dia kata tak pernah tukar lagi. Berlalu dah kereta bila dah lama dah. Ni baru first time nak restore balik, nak bagi sedap balik, berbaloi lah kita pakai kereta ni. Bertahun-tahun dah kita pakai. Kita lunyai dia, pakai dia. Ni stabilizer link hancur, lembik. Lembik. Hancur, berbaloi untuk repair. Sebab benda pun kita pakai dah berapa tahun dah, kita pakai lunyai dia, pergi ke mana, balik kampung semua, pergi kerja, tak ada masalah. Lepas tu kita nak bagi cantikkan balik, bagi sedap balik pakai, biasalah, sekali je habis. Simpan duit, terus buat, terus kedabuk, tukar semua barang, bagi sedap balik macam dahulu kita beli. Walaupun kondisi dia luar tak memuaskan, janji kondisi barang bawah, enjin okey, dah cukup dah. Ada modal sikit, tacak-cak balik. Kalau nak jual apa tak berbaloi, bagi saya dan bagi owner. Harga pun murah. Memang murah dah model ni. Tapi buat sikit-sikit. Kereta ni sistem barang bawah tukar semua. Suspension tukar semua. Nanti barang-barang lagi kita kecek. Lebih-lebih kurang apa lagi kena tukar, apa lagi wajib ditukar dan boleh pakai lagi, kita pakai dulu. Honda City IDSI.